serlahan menerusi video yang saya terima lebih kurang jam 10.30 malam tadi, yang berkaitan dengan kegiatan komunis atau kumpulan yang disebut sebagai berbentuk komunis, menerusi satu kumpulan yang bernama Persatuan Promosi Penyatuan Satu Cina di Malaysia. Apa sebab saya buat laporan ini? Asasnya ada 3. Pertama ialah oleh kerana video ini mengandungi fakta-fakta yang jelas bahawa kemarahan, fahaman dan pendirian terhadap komunis itu sudah jelas menerusi beberapa peristiwa. Peristiwa pertama ialah di Pulau Pinang, di mana murid-murid sekolah menyanyikan lagu-lagu patriotik Tanah Besar Cina, mengandungi lirik-lirik komunisme. Kedua ialah kegiatan mengibarkan bendera Tanah Besar Cina, yakni bendera komunis. Dan ketiga ialah adanya persatuan yang saya sebutkan tadi, iaitu mempromosi Satu Cina di Malaysia. Dan menurut video itu yang saya tonton banyak kali, fakta-fakta ini sudah cukup rasanya bagi polis diraja Malaysia mengambil tindakan. Tetapi menurut hebahan yang dibuat dalam video itu, belum ada apa-apa susulan lagi. Justru saya mengambil peluang ini demi tanah air kita. Perbuatan mencabul kedudukan dan tata susila Malaysia adalah sesuatu yang harus, malah mesti diambil berat. Kita di Malaysia semenjak tahun 48 tidak mengiktiraf komunis dan memerangi komunis semenjak tahun 48 sampai tahun 60, sehingga kita mewujudkan ISA yang sekarang diganti oleh SOSMA. Dalam situasi begitu, apabila video ini disebar luas, saya terasa bahawa wajar bagi saya membuat laporan polis dan meminta polis sebenar-benarnya menyiasat peristiwa yang berlaku itu. Dan dalam video itu disebut beberapa nama orang yang mengepalai persatuan ini. Persatuan ini didapati tidak didaftar, tetapi mendapat dokongan terus-menerus. Jadi perhitungan dalam pemikiran saya ialah peristiwa-peristiwa di Pulau Pinang, peristiwa-peristiwa di Teluk Intan, peristiwa-peristiwa di Dewan Perhimpunan Cina di Selangor, dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di beberapa tempat lain menjurus kepada promosi yang saya lihat ini. Termasuk masa merdeka, maka promosi negara Cina itu cukup besar diperbuat. Bukan menunjukkan apa-apa perasaan yang berbentuk prasangka, tetapi saya minta supaya siasatan dibuat dan sekiranya benar, apakah gara-gara komunisme yang dibuat itu melibatkan beberapa pihak VIP di tanah air kita yang berpangkat tinggi yang dibiarkan hanya sebegitu saja. Setelah selesai tadi, maka saya memohon supaya statement saya dirakam dan siasatan dibuat oleh pihak-pihak yang berkenaan. Satu penambahan ialah dalam pemikiran di belakang tabir pemikiran saya ialah kemudahan-kemudahan fizikal yang berlaku di Kuantan, termasuk benteng tinggi yang berada di tepi laut pelabuhan Pahang. Kita telah memohon supaya sesuatu naratif dibuat terhadap kegiatannya. Ini pun tidak ada diberi. Seterusnya, kemudahan-kemudahan pelabuhan di Kuantan dan di Melaka juga tidak dapat diberi huraian yang jelas. Telah disebut oleh banyak pihak bahawa hal-hal yang berhubung dengan halaan terhadap Lautan Cina Selatan berlaku. Tetapi dalam suasana begitu, kita tidak dapat menuduh sesiapa. Hanya polis diraja
yang saya fikir layak menyusul perkara ini. Justru saya membuat laporan itu dalam semangat supaya negara ini tidak tergelincir daripada rukun negara. Negara ini tidak mudah diasuh generasi mudanya untuk menampilkan fahaman komunis, jauh lagi untuk menerima beberapa lagu patriotik yang membuat huraian perjuangan yang lain. Dan seterusnya, kita mahu melihat siapakah orang-orang yang mengepalai kegiatan-kegiatan pro-komunis ini di Malaysia. Barangkali zaman sudah beredar dan pusaka bergelir, orang tak minat lagi. Tapi saya orang lama, saya minat. Sebab negara ini hancur oleh komunis dahulu, hampir hancur di tangan Chin Peng, Rashid Maidin dan lain-lain, termasuk Shah Pakih. Sekarang kita tidak mahu hal ini muncul dalam suasana yang lebih canggih ataupun dalam suasana yang lebih mengelirukan kedudukan kita. Saya dapati juga bahawa persatuan ini harus disiasat, sama ada ia didaftar di bawah sesuatu undang-undang ataupun tidak, dan dirakamkan satu persatu apakah yang mereka lakukan dalam kegiatan-kegiatan patriot tersebut. Itulah penjelasan saya. Dan saya menggesa supaya disiasat perkara ini, dan lantaran ia begitu penting, maka pihak-pihak yang berwajib di bawah undang-undang hendaklah menjalankan tugas. Selaku bekas yang di-Pertua Dewan Negara, saya berminat perkara ini diapungkan dalam suasana yang terbaik dan menerima perhitungan yang terbaik pula.